Ia lebih daripada sekadar mimpi ngeri dari segi persepsi. Maksud saya, kalau saya Perdana Menteri, saya sudah pecat. Ben-Gvir serta-merta, dia sepatutnya mengambil kata-kata Presiden Trump dan berkata, kamu dipecat. Kerosakan yang dilakukannya terhadap negara Israel memang luar biasa, memang besar. Saya bercakap tentang Ben-Gvir, sudah tentu, Menteri Ben-Gvir. Dan terutamanya di Eropah, maksud saya, ada dua negara yang benar-benar, saya tidak akan kata mempertahankan, tetapi memastikan bahawa Israel tidak. Bahawa tiada undian menentang Israel kerana mereka mempunyai majoriti undian. Ia adalah Jerman dan Itali. Dan ini sedang menimbulkan kerosakan besar dalam hubungan antara Israel dan Itali. Dan semua itu adalah untuk pemilihan parti. Dan semua itu untuk pilihan raya. Ini adalah kempen pilihan raya. Ini adalah kempen TikTok. Ini teruk. Dan sebenarnya ia adalah untuk penonton. Dan saya akui, saya tersilap di situ, Encik Dan. Ini bukan mimpi ngeri dari segi persepsi. Ini adalah soal dasar. Tetapi mungkin pemimpin-pemimpin Israel tidak mengambil berat atau tidak cukup mengambil berat. Hakikatnya setiap perkara yang mereka lakukan atau katakan sedang disebarkan ke seluruh dunia. Anda patut tahu, Saya seorang menteri. tidak, saya rasa Ben-Gvir sangat faham perkara itu. Saya rasa itulah yang Yaki katakan. Dia fokus sama ada partinya mendapat katakanlah 8 kerusi atau 9 kerusi dalam pilihan raya akan datang dan cuba memenangi pengundi yang mungkin sedang membuat keputusan antara partinya dan Parti Likud. Sebenarnya, Parti Likud juga mendapat keuntungan daripada perkara ini dari segi politik. Yonatan Netanyahu tampil menunjukkan dirinya sebagai menteri luar yang berwibawa dan Netanyahu juga seseorang yang bertanggungjawab dan mungkin dapat membantu menarik pengundi berhaluan tengah yang mungkin sedang memilih antara Likud dan parti-parti seperti parti Benny Gantz atau bahkan Naftali Bennett. Jadi dari segi politik, kedua-dua pihak mendapat keuntungan, tetapi sudah tentu yang kalah adalah negara Israel. Sebenarnya dalam beberapa minit yang lalu, tidak lain tidak bukan Duta Amerika Syarikat Mike Huckabee turut menyertai deretan pegawai asing. Beliau sahabat besar negara Israel. Tiada siapa boleh mempertikaikan kredibilitinya sebagai tokoh sayap kanan sebenarnya mengatakan bahawa Ben-Gvir, bahawa ini adalah aksi bodoh, bahawa flotila itu, adalah aksi bodoh. Tetapi Ben-Gvir telah mengkhianati maruah negara. Jadi Mike Huckabee menambah namanya kepada senarai panjang negara-negara Eropah yang semakin bertambah yang menentang perkara ini. Jadi satu pertunjukan politik yang malangnya bagi Israel turut berlaku di arena diplomatik. Namun begitu, jika kita cuba menambil perkara ini, insiden ini sebagai satu, adakah ada cara untuk menang, tanda petik, dalam situasi seperti ini? Atau adakah ia lebih kepada meminimumkan kerosakan dan bukannya cuba memaksimumkan manfaat sejak awal? Jika kita bercakap tentang flotila, ia sebenarnya satu provokasi terhadap Israel dan tidak melakukan apa-apa selain memprovokasi. Anda tahu, semuanya dilakukan dengan begitu berhati-hati. Pasukan IDF melakukannya dengan cara yang sangat tertutup. Mereka berjaya melakukannya tanpa liputan media yang besar. Semuanya dilakukan dengan cara yang sangat baik. Dan tiba-tiba Ben-Gvir datang dan dia mencetuskan begitu banyak kerosakan di dunia. Dan awak betul, maksud saya ada tempat yang tidak berubah. Maksud saya memang sentiasa ada pengkritik tentang Israel. Tetapi ada tempat di mana kadang-kadang menang atau kalah disebabkan isu-isu tersebut. Dan apabila ia berlaku, ia menguatkan imej negatif yang Israel ada di mata dunia. Jadi, kita perlu berjuang untuk imej kita sepanjang masa. Dan itu menyebabkan kerosakan yang besar yang sangat sukar untuk diperbaiki. Walau bagaimanapun, hakikat bahawa Gideon Sa'ar terutamanya, tetapi juga Benjamin Netanyahu dan juga Yehia Leiter, Duta Israel ke Amerika Syarikat, tampil begitu cepat, begitu tegas dan begitu kuat mengatakan ini bukan atas nama kami, itu benar-benar menghantar mesej yang jelas. Sebagai makluman, Duta Jerman ke Israel turut mengambil maklum perkara itu, menyatakan betapa gembiranya beliau. Selain itu, Mike Huckabee juga menyebut dalam siapannya, menekankan betapa pentingnya pegawai Israel tampil begitu cepat dan tegas menentang perkara ini. Dan itu sudah tentu sekurang-kurangnya membantu untuk mengahadkan kerosakan jika tidak menunjukkan kepada dunia sisi yang lebih kompleks dalam proses membuat keputusan dan politik Israel.